وسلم إلى آله الكرام وأصحابه العظام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأنت أعلم بحاجتنا يا رب العالمين وأنت رب العالمين وأنت ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وأنت ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وأنت ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطلوبا ولا محروما آمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, berbahagia dihormati iaitu jawatan kuasa surau Al-Ibrah dan juga para imam yang hadir berada dan pengurusi dan juga penaras pengajian dan ceramah-ceramah agama yang berusaha untuk Haji Khalid dan semuanya yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah rahmat, taufik dan hidayah Allah juga lah. Kita dapat lagi meneruskan kuliah maghrib ini dengan izin Allah SWT dan dengan rahmat dan taufik dan hidayah Allah juga lah yang kita dapat meneruskan lagi pengajian kuliah maghrib ini. Dan seterusnya salat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau dilihat daripada kitab ini, kita sampai ke muka surat yang ke berapa muka surat 5 ya. Kita tengok muka surat 5 ya, muka surat 5 ya. Yang ada kitab tu kita menadah kitab, yang tak ada kitab kita menadah telinga. InsyaAllah itulah kita ya. Dan menadah telinga sambil membuat catatan-catatan juga lah. Muka surat 5 daripada kitab Sakratul Maut di mana perkara yang telah dibahaskan dahulunya yaitu tentang al-wasaya ulama 'inda al-maut. Wasaya ulama 'inda al-maut sudah siap dah. Ya, surat 5 ada. Okey. Baik, tengok dalam kitab Wasaya al-Ulama, Wasaya al-Ulama 'inda al-maut, iaitu wasiat-wasiat para ulama tentang kematian. Dalam kitab terdapat satu riwayat bahawa menjelang Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu meninggal dunia, menjelang dia meninggal dunia, Abu Darda radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau berkata, adakah orang yang sanggup melawan pertarungan dahsyat ini? Adakah orang yang mampu mengalahkan kematian ini? Adakah orang yang kuasa menghadapi huru hara ini? Adakah?
Ada orang yang boleh menahan kematian kan? Tak ada. Siapa yang boleh menahan kematian? Ada tak doktor pakar yang boleh pernah terjadi dalam kisah, iaitu menahan kematian? Orang tidak meninggal kan, dia pakar menahan kematian, mencegah ajal supaya tidak mati. Tak ada. Sebabnya kalau kita perhatikan dalam salah satunya amalan dalam bulan Rajab ini, amalan dalam bulan Rajab ni, supaya kita diminta banyak-banyak beristighfar kepada Allah SWT daripada dosa-dosa kita. Terutama sekali, janganlah sampai kita meninggal membawa dosa. Biarlah kita meninggal dengan bersih daripada dosa, sebaik-baiknya begitulah. Jadi istighfar adalah bulan Rajabnya adalah juga bulan istighfar. Selain daripada iaitu bulan memperbanyakkan doa kepada Allah SWT, Rajab. Ya. Selain juga daripada itu, banyakkan membaca Al-Quran. Sebabnya bermula kita membaca Al-Quran ini sebenarnya bermula daripada Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Itu adalah ultimate goal dia. Jadi kita dah mula dah memujuk hati dan jiwa kita dan fi'il kita ni untuk mula berjinat dengan Al-Quran, memperbanyakkan untuk membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW bermula mempertingkatkan itu, ibadah-ibadahnya Rasulullah bermula dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu kemuncaknya. Jadi untuk itu maka dikatakan salah satu doa baginda Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban bulan depan, dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan al-Mubarak. Maknanya itu macam mana itu? Maknanya kita minta kepada Allah SWT, sebagaimana Rasulullah berdoa, supaya Rajab ini kita dah penuh dengan keberkatan lebih daripada sebelumnya. Kan, kalau sebelumnya itu daripada awal bulan itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah. Betul ya? Kan sebelum Jumadil Thaniyah itu baru Rajab. Jadi kalau dapatnya Rajab ni kita dah bermula dengan meminta kepada Allah SWT agar lebih berkat, lebih penuh dengan keberkatan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Itulah maksudnya doa itu. Ya? Jadi untuk itu kita macam mana cara nak memberkati Rajabnya lebih daripada bulan sebelumnya? Itu dengan mempertingkatkan amal-amal. Ada di antaranya lebih kurang 7 kategori itu. Pertama tadi apa? Istighfar. Istighfar. Jadi salah satu istighfar yang masyhur daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan di sini sebagai istighfar di bulan Rajab. Banyak istighfar yang lain, penghulu istighfar boleh baca tu kan. Tapi ini riwayat daripada iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan istighfar yang perlu kita amalkan di bulan Rajab ini, yaitu di antara Zuhur dan Asar. Di antara Zuhur dan Asar, apa istighfarnya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca istighfar ini, berikut ini, pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, di antara Zuhur dan Asar. Apa di antara Zuhur dan Asar ini sebenarnya? Asar adalah salat wusta. Kan, ramai kadang-kadang orang lambat-lambat salat asar, padahal dia salat wusta, salat yang penting. Bukan di antara semua salat fardu ni yang paling tinggi rankingnya salat asar. Dia dinyatakan sebagai salat pertengahan. Hafizu ala salawati wa salatul wusta. Peliharalah salat-salat kamu dan
peliharalah salat wusta, iaitu salat asar. Jadi kadang-kadang dinyatakan juga dalam kitab, ya, termasuk Syekh Muhammad Al-Alawi, ya, ada menyatakan rupanya ketika baginda Rasulullah SAW ni balik dari peristiwa Isra Mi'raj di malam 27 Rajab sampai dekat subuh tu, kembali daripada Sidratul Muntaha, ya, naik atas lagi sana, iaitu di Hadratul Qudusiyah tu, turun semula ke Sidratul Muntaha, apa nama itu, langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terus sampai ke Makkah, ya, sampai ke Makkah, apa namanya, ataupun sampai ke Palestin, kemudian menuju ke Makkah, balik semula ke Makkah sebelum subuh. Sebelum subuh ni, waktu subuh tu dinyatakan belum datang malaikat Jibril itu untuk memulakan salat fardu waktu subuh, tapi malaikat Jibril datang waktu zuhur. Kata zuhur tu nama dia zahir. Dia zahirkan salat tu bermula pada waktu zuhur. Jadi zuhur. Jadi dimulakan waktu zuhur, dan di antara zuhur dan asar ni, asar adalah salatul wusta ni. Salat yang penting tu ni, paling penting. Ada juga dinyatakan bahawa penutup salat asar ni adalah tutup amalan waktu siang, catatan amal waktu siang. Kalau dia dicatat catatan amal waktu siang itu dinyatakan sedang bermain badminton di dalam iaitu apa nama itu, indoor ni apa ya, dan belum menunaikan solat asar, itu dah tutup amalan waktu siang, closing mark dia, closing laporan akhirnya. Tapi kalau alangkah baiknya laporan akhir waktu siang tu telah menunaikan solat asar berjamaah di surau Al-Ibrah. Bangun nak contoh tu kan bagus tu macam tu. Itu mana closing lah waktu siang tu, closing laporan tu, closing report tu, kan? Jadi itu yang pentingnya asal tu dia kena tutup. Jadi untuk itu, maka di antara zuhur dan asar, kata Rasulullah SAW, dalam bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, bacalah istighfar ini. Apa istighfarnya? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'a wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Maksudnya, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, ya Allah, yang Engkau yang Maha Agung, ya tiada Tuhan melainkan Engkau, tiada Tuhan melainkan Dia, la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, tiada Tuhan melainkan Dia, Allah yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri, al-qayyum, yang mengurus dengan sendirinya, ya. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Taubata 'abdin zalimin, taubat seorang hamba yang berbuat dosa, menzalimi dirinya. Kita tak tahu berapa banyak dosa kita daripada dulu. Mula kita baligh dulu, remaja berapa belasan tahun, awal remaja, hari pertama dah mula dicantikkan oleh malaikat, mana raqib dan atid, yang bayang pada yang kebajikan ataupun yang dosa. Sampai sekarang ni, bulan Rajab ni lah masanya muda kita minta ampun kepada Allah. Dan kalau ingat dari riwayat Ibn Abbas ni, ambil peluang sedikit di antara zuhur dan asar, kalau kita ada peluang masa cuti makan tengah hari, baca ni sepotong, atau sekali atau 2 kali atau 3 kali, iaitu taubata 'abdin zalimin, taubat seorang hamba yang berbuat dosa. Dan dulu kita tak tahu berapa catatan yang sebelah kiri ni, yang disijil
Kalau yang ini di Adliyin, di Adliyin diangkat. Kalau di Sijin ni kita tak tahu berapa yang dosa-dosa. Besok di hari mahsyar datang tu dari kanan, datang juga yang dari kiri tu. Tapi kalau boleh biar dari kanan, yang kiri dari padamkan, dilit. Inilah masa mendilitnya. Mulai masuk Rajab untuk meminta ampun kepada Allah SWT. Dulu masa kita remaja dulu, tak tahu apa yang kita buat. Mungkin lalai, leka, lupa, tergoda dan lain-lain sebagainya lah. Macam tu kan, betul tak kawan? Ingat macam muda-muda dulu kan, macam senyum-senyum macam tuan ni. Macam dia bayangkan semula masa muda yang begitu indah. Tapi kita tahu dah kan, di sana kita kadang-kadang leka, lupa, tergoda kan. Kita dah. Jadi untuk itu taubat abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a wala mauta. Yang kita tak ada daya upaya, kekuasaan untuk diri kita ni menahan yang mudarat. Kalau Allah nak bagi kita ujian, bala, kita tak pernah tahan. Sakit umpamanya, betul kan? Apa sajalah, sedikit walaupun terluka sedikit tu satu cubaan juga, ujian juga kan? Terpotong jari sikit ke, siram air panas ke sikit, terjatuh ke, boleh ke kan? Tak kan? Sakit pinggang ke, sakit perut, demam, semua tu adalah sesuatu yang boleh kita tak dapat nak tahan. Itu kita tak ada daya upaya. Yani la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a. Kita pun tidak juga boleh memberikan satu manfaat kepada diri kita melainkan dengan izin Allah. Usaha, tapi makbulnya berjaya juga dalam atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala naf'a wala mauta, dan juga kita tak dapat menahan kematian. Dia. Makanya saya kaitkan sikit ni dengan Rajab ni. Sebab dalam kitab Wasaya Ulama Indal Maut ini terdapat satu riwayat menjelang Abu Darda akan meninggal dunia. Abu Darda radhiyallahu anhu meninggal dunia, berkata, adakah orang yang sanggup melawan pertarungan dahsyat ini? Adakah orang yang sanggup untuk melawan menghindar dari kematian? Siapa yang tahu? Tak ada. Sebab dalam hadis menyatakan la wala naf'a wala mauta, dan kita la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a wala mauta. Kita tidak dapat nak menahan kematian ni, di antaranya mauta ni tak dapat kita menahan. Dan kita satu laginya, kita tak tahu pula bila kita akan mati pun tak tahu. Dan kita ni diingat, yang perlunya kita ni zikrul maut, ingat banyak-banyak akan mati. Nak tahan tak boleh, nak takut pun nak takut macam mana? Nak datang dia sampai aja tu mati juga, nak takut macam mana? Tak perlu nak takut sangat pun. Khauful maut, takut mati, nak takut macam mana? Dan takut-takut pun akan datang juga dia kan. Tapi zikrul maut itu penting, mengingat kepada kematian. Sebab orang ingat pada kematian ni, dia akan lebih alert, lebih bersedia. Mungkin besok meninggal, tentulah malam ni alhamdulillah dalam majlis ilmu, solat berjamaah, jadi dia lebih amal ibadah lebih baik. Kalau tak buat dosa pun fikir, kalau besok meninggal, besok dosa pula malam ni, jadi lebih waspada dia, orang mengingatkan kematian. Kemudian wala maut wala hayat wala nusyura, dan kita juga tak dapat meneruskan kehidupan kita ni, memiliki, aku kata saya nak memiliki hidup ni 1000 tahun lagi, 75 tahun lagi. Kita boleh nak buat macam tu. Kalau ditanya-tanya tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan nak hidup berapa tahun lagi? Cuba berapa tahun lagi tuan-tuan? Tuan yang senyum ni, berapa tahun nak hidup? Tak tahu kan? Tak ada keinginan nak hidup? Ada kan? Tak kata ada keinginan, tentu ada. Tapi berapa tahun lagi? Boleh aja ingin, tapi adakah kita boleh menentukan tu? Tak boleh. Saya ingin, katalah paman ini, ingin kalau boleh umur sekarang ni, sekarang ni kadang-kadang orang susah nak cakap umur dia. Berapa umur? 50 lebih sikit je, padahal 58 dah. Kan? 50 sikit je, 50 lebih, padahal 58 dah.
50 lebih, 68 kan. Betul kan? Macam saya ni, saya segan-segan, saya kata 56 lebih. Nah, 3 tahun lebih je pencen dah. 59 lahir, 16 September, 59. Maknanya sekarang dah 56 lebih. By this coming September 57. 3 tahun lebih je dah pencen dah ni. Option 60. Itu sahabat saya, pernah dia ada tahu seni. Berapa dah umur dia pun option 60 juga ada. 60 tahun pencen, sama lah 60 tahun. Jadi sekarang ni saya berapa? 3 tahun lebih je dah pencen dah. Tak lama. Kalau pencen boleh kita agak kan, tapi kalau mati boleh kita agak. Ya, kalau sampai pencen kena sampai. Mungkin kalau meninggal sebelum pencen, kita tidak kan. Kita tak tahu, tak dapat nak memegang atau menguasai kehidupan itu sendiri kita sendiri. Kan hebat sangat manusia ni. Dia kadang manusia ni buat apa, dan nak sombong anak manusia ni kan. Sedangkan nak mengagak bila dia meninggal pun dia tak tahu. Betul? Ya, baik. Kemudian seterusnya, wala mauta wala hayata wala nusyura. Tidak ada juga apa kita tu, kekuatan kita untuk mengetahui alam barzah dan alam berbangkit. Kita akan sampai juga kan? Tapi kita tak tahu bagaimana nasib kita dalam barzah dan bagaimana nasib kita di alam berbangkit dan di alam mahsyar. Ya. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian. Untuk itu, ya, mari kita tengok ni sambungan tadi. Adakah orang yang mampu mengalahkan kematian ini? Adakah orang yang kuasa menghadapi huru hara ini? Ada. Dan siapa yang boleh menahan kematian. Oleh demikian itu Allah SWT sentiasa mengingatkan kita kepada kematian dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa-apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Maksudnya tuan-tuan dan puan, dalam surah Al-Baqarah 281 ini, bahwasanya kita akan kembali juga, dikembalikan oleh Allah SWT kepada suatu masa nanti, suatu hari, yaitu hari pembalasan. Hari pembalasan yang disempurnakan apa-apa yang dikerjakan di dunia ini. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Allah akan berbuat sesuatu yang seadil-adilnya dengan apa yang kita laksanakan di dunia ini. Betul? Kemudian Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadakumul maut توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Kemudian mereka hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Penguasa mereka sebenarnya. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu adalah kepunyaan Allah, dan dialah membuat perhitungan yang paling cepat. Jadi ini semua cerita ni menyatakan memang pada satu ketika tu kita semua akan mati. Tawafat suruh-suruh. Siapa yang mencabut nyawa kita tu? Malaikat Allah. Malaikat Israel, tenang. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, kita satu-satu nanti akan didatangi juga oleh malaikat Israel.
Itu dikatakan tawafat rusuluna, maka akan diwafatkan oleh malaikat kami, malaikat Israel, malaikat yang pencabut nyawa. Jadi katakan malaikat kami. Maknanya malaikat yang pencabut nyawa ni bukan seorang dulu. Dia tak ada masalah. Kalau sana sama time, sama waktunya, tak masalah. Lewat sikit dia, pasal ada satu orang aja cabut, tak masalah. Dia rusuluna, inilah malaikat dia ni. Malaikat ni lebih ramai daripada kita, tuan-tuan. Kalau diambil nisbahnya, nisbahnya lebih kurang begini. Lebih kurang kan yang dikatakan 100%, okay? Itu adalah 3 golongan makhluk Allah: malaikat, jin, manusia. Okay? Maknanya 3 golongan 100% lah ya. 90% untuk nisbah untuk malaikat, 90. Tinggal 10% tu untuk jin dan manusia. 10% ini, 9% ni bagi kat jin. Nisbah bilangan jumlah 1% kita. Jadi kita ni dengan jin pun lebih ramai jin lagi. Dan setiap satu kita ni ada seorang jin pendamping, qarin. Jin yang lain, ada lagi jin lain. Setiap manusia ada seekor jin. Setiap manusia ada 2 malaikat, 2 ekor malaikat yang raqib dan atid. Malaikat lain, malaikat yang di atas, lagi pertama, lagi kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Malaikat-malaikat yang menjaga arsy Allah, hamalatul arsy. Katakan hamalatul arsy. Malaikat-malaikat ni semua patuh-patuh kepada Allah SWT. Dan ketua malaikat adalah malaikat Jibril. Itu yang kita lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Rasulullah SAW ni yang ma'rufnya ditemani oleh malaikat Jibril. Ya, kenderaannya Buraq. Betul kan? Buraq ni lebih kecil daripada kuda ataupun unta dan lebih besar daripada keldai. Itu yang keistimewaan tu kan. Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, Hadratul Qudsiyah, menerima perintah dari Allah, perintah ibadah salat, Mi'raj. Mi'raj ni naik ke atas. Yang Isra ni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalilnya qat'i. Isra ni dalilnya suratul Isra tu ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu Isra. Berjalan Rasulullah, dia atau diperjalankan Rasulullah pada waktu malam. Dikatakan lailan ini maknanya nakirah. Nakirah ni bukan dia satu malam. Al-lailu satu malam tertentu, tapi lailan nakirah ini maknanya sebahagian malam. Ya, Rasulullah berjalan mula daripada selepas Isya di Masjidil Haram ni, dekat Kaabah, dekat Masjidil Haram, dekat Kaabah, sehinggalah bagi Palestin Masjidil Aqsa naik sampai ke Hadratul Qudsiyah, turun balik semula sebelum subuh dah sampai balik di Makkah. Itu dah sebagian malam. Dalam perjalanan ini ada singgah di 3 tempat yang ma'ruf, yang utama. Yang pertama At-Tayyibah di Madinah sekarang. Salat 2 rakaat bersama Jibril. Mana Jibril menyuruh memberhentikan menyuruh untuk berhenti Buraq ni di Tayyibah ni, Madinah, dan salatlah Rasulullah sana 2 rakaat. Jadi kalau Rasulullah sebelum berisra pun sebelum Isra, dalam perjalanan Isra pun singgah di Madinah tu kan, yang kemudian dia mengatakan nanti kelak engkau akan berpindah kemari
wahai Muhammad. Itu dah takdir Allah, perancangan Allah kan. Akhirnya memang Rasulullah pindah ke Madinah kan, Yathrib ataupun Thayyibah. Dan kita pula memang eloklah untuk pergi menziarahi Madinah, menziarahi iaitu terutama juga menziarahi makam Rasulullah SAW. Siapa yang menziarahi makam Rasulullah ni selepas Rasulullah meninggal kan, makam tu menziarahi Rasulullah selepas Rasulullah meninggal, maka seperti dia menziarahi Rasulullah semasa hidupnya, semasa hidup Rasulullah. Jadi kalau kita tak dapat menunaikan ibadah haji sebab tak belum mampu, maka tunaikanlah ibadah umrah. Baik. Kemudian yang keduanya singgah di mana Rasulullah? Yang pertama tadi di mana? Thayyibah kan. Yang keduanya singgah di Bukit Tursina. Bukit Tursina ni adalah tempat apa? Tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah SWT. Bukit Tursina. Okay. Sebab Bukit Tursina ni, Musa ni pun kaitannya, ceritanya pun ma'ruf kan. Nabi Musa ni juga berlawan dengan Fir'aun kan. Fir'aun mengejar Nabi Musa ni, yang mana pengikut Nabi Musa dengan orang-orang beriman ni menyeberangi Laut Merah dengan Allah membelahkan Laut Merah tu dan pergi ke seberang sana. Ketika mereka sampai seberang sana, Fir'aun dengan tenteranya yang banyak, yang hebat-hebat, yang gagah, yang berkuat-kuat ni, rupanya ikut menyeberang juga dari belakang. Tapi sampai tengah-tengah, Nabi Musa dan pengikut dah sampai ke sebelah mana, laut bertaut semula dan tenggelamlah Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya dan derhaka. Itu Nabi Musa. Kemudian ada satu lagi, tempat yang kedua, ketiga, tempat kedua ketiga yang dilawati oleh Rasulullah SAW dari Bukit Tursina. Yang ketiga ni iaitu Baitlaham. Baitlaham ni tempat Nabi Isa dilahirkan, diputrakan. Nabi Isa ni pun punya cerita yang ma'ruf kan. Ada di antara pengikut Nabi Isa ni yang menderhaka, mengejar Nabi Isa, mengepung, nak menangkapnya dan nak mensalib. Tapi Allah serupakan salah seorang pengikut orang-orang yang derhaka ni, umat Nabi Isa yang derhaka ni, salah seorang yang diserupakan seperti Nabi Isa AS, maka itulah yang tangkap mereka. Tangkap mereka, dan dia apa dibuatkan? Salib. Sebabnya katanya dalam Bible mereka ni dinyatakan bahawa kita ni, umat manusia ni, membawa dosa waris daripada Nabi Adam AS, yang Nabi Adam tidak diterima oleh Allah taubatnya. Setiap anak yang dilahirkan daripada anak cucu Adam ni berdosa, membawa dosa dari datuk kita ni, Nabi Adam AS, katanya begitu. Jadi adalah salibnya Isa ni untuk menembus dosa yang dibawa, waris yang dibawa, dosa waris yang dibawa daripada Nabi Adam AS. Wallahu a'lam. Tapi yang sebenarnya Al-Quran tidak katakan begitu. Dalam Al-Quran diterima taubat Nabi Adam AS. Tak adalah kita anak lain yang membawa dosa apa-apa. Jadi yang disalib mereka itu bukan Nabi Isa, tapi diserupakan oleh Allah, mukanya seperti Nabi Isa AS. Ini ceritanya Rasulullah pun singgah di Baitlaham. Betul kan? Kemudian nanti salah satu juga yang perlu kita lihat ni tadi, ada beberapa perumpamaan. Saya nak cuba kaitkan dengan ini tadi, dan dipertontonkan kepada Rasulullah SAW. Di antaranya ada orang yang ada daging makanan yang fresh, baik, tapi ada makanan yang dah busuk, dia makan daging busuk. Makan busuk ni, muntah-muntah makan lagi busuk. Yang fresh ni tinggalkan. Lagi yang baik, itulah manusia yang makan makanan yang haram, meninggalkan
Yang halal, halal tak nak ambilnya, tak makan. Yang haram dimakannya. Yang halal tu tak pakai, yang haram pakai. Itu juga sama tu. Isteri ada yang salihah, yang baik-baik di rumah, yang setia, tak pakai. Ada di luar sana yang tak halal dipakai. Itu tak ada. Ini masalah ni ya. Ada di antara perempuan juga ada memukul-mukul kepalanya ni sehingga kan pecah, berdarah. Baik semula polis, pukul lagi. Baik semula, pukul lagi. Adalah manusia yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyesal kepala, ni tak disujudkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang memotong lidahnya, makin panjang-panjang potong lidahnya kan. Ini adalah sifat orang yang di dunia ni memfitnah, menciptakan keaiban orang, membohong. Yang paling dasar itu fitnah lah kan. Fitnah seorang tu boleh menjadikan orang tu di pulau kan, satu kampung, satu taman tu orang pulau kan dia pasal fitnah yang disampaikan. Yang ini dia kata betul. Jadi perkara-perkara begini ni sebaiknya kita hindarkanlah daripada cerita yang apa tadi ni, apa namanya, selepas kematian itu semua kata Allah, apa namanya, thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya, ya. Kemudian mereka hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa yang sebenar penguasa mereka sebenarnya. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu adalah kepunyaannya, dan dialah membuat perhitungan yang paling cepat. Itulah yang kita akan ada. Okay. Seterusnya kita tengok sini, satu lagi kita ambil. Mungkin satu lagi kita ambil ini. Dari dalam surah Qaf ayat 16 hingga 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا. Di sini kita tengok terjemahannya. Dan semuanya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan sedangkan lain duduk di sebelah kiri. Itulah Raqib dan Atid. Sebutkan namanya, ya. Illa ladaihi raqibun atid. Ya. Kemudian apa yang terjadi yang seterusnya? Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Memang kalau kita tanya sakratul maut, ya ramai yang lari. Tidak. Bertanya tuan-tuan, perempuan ada sini, nak tak meninggal pada 12:30 malam ni? Nah, sampai nak
12 tengah malam, appointment dengan malaikat Israel, tepat syak. Nah, tak 12 tengah malam. Sampai cakap anak tu mungkin jadi masin nanti datang dia. Sebab tak ada yang berani nak. Kan tak ada yang berani kan. Sebabnya mana manusia ni memangnya kalau dapat nak postpone meninggal kemarin. Betul kan? Bila kita sakit tu kita minta apa? Ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah sembuhkanlah, panjangkan umur dan apa-apa. Melainkan kalau dah memang kritikal sangat, dah tak boleh lagi dah, memang nafas tu pun dah sesak. Maknanya seperti dinyatakan dalam kitab ni, ya, kita telah akan sampai nanti bahawa tanda-tanda orang yang sakratul maut, yang akan meninggal nazak ni, dada dia ni macam dihempak oleh benda berat. Jadi kalau tuan-tuan nanti sakit satu ketika, ini satu ilmu dalam menjelang sakratul maut, kita punya dada ni macam dihempak oleh benda berat. Bila dihempak tu tak ada benda pun mengempak, tapi kita rasakan macam terhempak oleh benda berat. Lepas tu kita bernafas ni macam dari satu lubang jarum. Susah banget nak bernafas. Kalau kita nak tengok ada orang yang nak meninggal tu, ya, dia tahan apa? Dia bersatu-satu, dia tarik dalam nafas ini. Dia susah nak rapatnya. Itu dah dekat-dekat sakratul maut. Itu tanda-tanda sakratul maut. Jadinya bila demikiannya ditanyakan sesuatu, dia lari dan ditiuplah diucapkan malaikat ada di dekatnya, malaikat pengawas yang selalu hadir, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Okay? Jadi untuk itu, kalau dah tengok situasinya tu, sebenarnya kalau lihat daripada ni nanti ceritanya, kalau dia rasa dia sakit tu boleh sembuh lagi, bolehlah kita minta pada Allah, ya Syafi, Ishfi ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, Anta Syafi, Kau yang maha menyembuhkan, La Syafi illa Anta, tiada yang menyembuhkan melainkan Engkau ya Allah. Bolehlah kan? Tapi kalau tengok dah dekat sangat dan memang susah sangat rasanya, macam tak nazak tu, ni boleh sebenarnya kita buat, ya Allah, sekiranya, kan? Kita doakan sekiranya